Inilah kaedah kami menggunakan fiber mesh. Hai, Assalamualaikum, bersama saya lagi Syah dari AZM Bina Gemilang. Hari ini kita akan memberi penerangan berkenaan dengan plaster. Mungkin adik-kakak ada yang dah tahu berkenaan dengan plaster, mungkin ada yang tidak tahu. Hari ini kita akan bagi penerangan berkenaan dengan plaster dinding. Untuk step permulaan, kita kena pastikan bahagian dinding yang hendak diplaster bebas daripada habuk, minyak dan cat ataupun benda-benda yang boleh menghalang untuk kerja-kerja plaster. Material yang kita gunakan pasir plaster yang halus dan simen plaster yang betul, supaya kerja-kerja plaster menjadi kemas dan sempurna. Kita menggunakan fiber mesh pada permukaan di antara bata dan konkrit. Inilah kaedah kami menggunakan fiber mesh bagi mengurangkan risiko keretakan pada plaster. Lain tukang, lain cara pembinaannya dan pembuatannya. Nak bina rumah? Hubungi kami, AZM Bina Gemilang.